Anak derhaka kepada mak, dak minta maaf, mak mati. Okey? Syarat nak minta maaf dengan orang yang kita buat aniaya, mestilah orang itu hidup. Syarat dia kena hidup. Orang yang jahat tak syarat hidup. Kalau orang yang jahat itu sudah mati, orang hidup mangsa dia maafkan, sah. Yang tidak sah, orang yang kita buat zalim itu sudah mati, orang yang jahat masih hidup, minta maaf, tak sah. Jadi bila mak sudah mati, wajib kena tunggu mak tu hidup semula. Maksudnya di akhirat akan dibicarakan. Di akhirat mak hidup semula tak? Mak akan dipanggil, anak akan dipanggil. Kata Imam Ghazali, sementara tu banyaklah buat kebajikan, hadiah kepada mak. Mudah-mudahan diberatkan timbangan suratan mak, dan mudah-mudahan Allah jadikan mak untuk maafkan kita di akhirat. Itu je cara yang ada alternatif. Okey?